kadang-kadang manusia ni kan dia lupa tau. Manusia lupa betul tau Mahathir. Macam Kak Tun Mahathir cakap kan. Manusia ni dia mudah lupa. Dia mudah lupa kan. So kalau mai tang dia, semua dia nak. Dia nak kekebalan lah, integriti lah, kehakiman tak betul lah. Semua tak kena. Kan dia seorang je betul. Tapi dia janji dia 15 tahun dulu, 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, kita pun duduk belakang dia, duduk support. Kan nak bagi PTPTN free, nak bagi petrol murah, kan. Lepas tu harga nak bagi maintain, lepas tu tak nak buang pekerja, semua orang ada family, depa nak makan apa, masa mas kena dulu, lah ni Petronas kena, okey je bagi dia, semua ada. Mulut ni kan macam arwah abang saya cakap ni kan, lidah ni dia tak ada tulang tau, dia tak ada tulang. Dia boleh berbelit-belit cakap kan. Tetapi follower dia diam aja. Sebab apa? Dia dah kena spin kan. Follower dah kena dah. Dia malulah nak pergi cerita ke orang kan. So depa pun buat bodoh lah. Bila saya buat video nanti depa keluar lah satu dua ni akan keluar lah bertanduk. Nak komen dalam saya punya video klip ni, nak bagi tahu senang ke hang jadilah Perdana Menteri kalau boleh. Aku ni mamak lah weh. Aku ni mamak bukan putih. Aku ni mamak gelap, tangan berbulu, bulu roma dah ni kan panjang. Kan nak jadi menteri tak boleh. Sebab pun geng-geng mamak lagi banyak dah jadi menteri kat 2-3 penggal pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Tambah aku ni lagilah nak jadi Perdana Menteri. Mana boleh. So sebelum abang nak komen ni, hampa fikirlah dulu. Hang pun kena tipu, aku pun kena tipu. Betul tak? Aku Parlimen P044. Aku undi. Aku undi sejak 1986. Aku dah undi. Aku dah undi. Undi dekat dia, undi dekat anak dia, undi dekat isteri dia. Semua undi. Last sekali tahun ni baru aku sedar lah. Tahun ni aku jadi manusia, aku sedar. Lah ni aku akan buat perubahan di Pru yang 6.